strategi yang saya bagi ke Langkawi beberapa kali, iaitu di Langkawi ada kepulauan, kawasan kepulauan lah. Semua ada Tioman dan juga Pulau Redang. Waktu dia adakan sea ambulance, dan dalam kali telah pakai beberapa kali. Dan Alhamdulillah dalam tahun saya ingat 2005 tidak pasti, maka Badan Kementerian Kesihatan telah mengadakan satu sea ambulans ataupun ambulans laut lah untuk Langkawi, untuk membawakan pesakit daripada Langkawi ke tanah daratan. Tapi malahnya sebabkan tertentu, maka sea ambulans tersebut telah tidak dijalankan dengan sempurna, dan malahan terus tak bergerak atau tak berjalan, tak memberi perawatan yang baik. Itulah kita patah balik untuk menggunakan ferry untuk sewa dan membawakan orang sakit ke Lestar dan kepada kami mengibas kurang 1,5 jam. Itu 1,5 jam, dan kami kira perjalanan daripada kawasan Keteguh ke Kuah dan kepada ke Suasana Paya 2 jam lebih. Ini sebagai orang pesakit adalah begitu memalukan kita lah, 2 jam sampai. Dan saya waktu itu tersempat dengan keadaan di mana seorang pesakit nak melahirkan anak, terpaksa dibawakan ke Lestar, dan dia melahirkan anak dalam bot atau ferry. Langkah aibnya sebagai seorang ibu yang terpaksa melahirkan anak di keadaan ramai. Jadi telah juga bagi kami menangkan seminar tak berjalan dengan baik, maka saya telah mengutarakan satu program, iaitu samping menjualkan, terus saya minta kerajaan jualkan sajalah hari ini ada siang bulan ini, jual saja, dan duit itu belilah ataupun bertambah duit sikit, belilah menggunakan helikopter untuk digunakan oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh APM yang akan buat rondaan dia atau Laut Langkawi. Dan itulah menangkan Laut Langkawi dan bersempena dengan Thailand, maka mungkin sebahagian daripada kerja-kerja tersebut dapat di-share ataupun di-share lah dengan pihak Kementerian Kesihatan, juga pihak APM dan seterusnya. Dan nampaknya tidak ada mengatakan, mungkinlah Kementerian Kesihatan mungkin bisa menimbang perkara ini, dan harap dengan adanya helikopter services yang mungkin menempatkan boleh 2-3 orang, maka laluan sakit itu dapat disegerakan, iaitu mungkin dekat sejam atau 1,5 jam ya, daripada terus ada Keteguh pergi ke Bahaya 1,5 jam ya. Jadi dengan lain kata, yang tadi 2 jam hanya tinggal 1,5 jam ya. Jadi itulah harapan saya sebagai rakyat supaya dapat dipertimbangkan perkara ini.